Terfutuya Bear di sana biar mencician ada Mei 11 Maple. Dan ia adalah mesin gula-gula yang besar Cacing dan bola. Mabel sangat gembira. Dan lihat pada Ethan, dia ada yang sama tetapi lebih kecil. Dan Judy ada yang paling kecil. Maaf Judy, hanya 3 gula-gula. Judy tetap memutuskan untuk cuba mendapatkan salah satu gula-gulanya. Ya, ayo, buka. Oh, kenapa tiada apa-apa yang berfungsi? Kenapa saya tidak dapat gula-gula itu? Ayo, ini kelakar. Kamu ada 3 dan tidak berfungsi. Apa? Itu saja yang perlu saya lakukan. Baiklah, mari coba gula-gula ini. Atau mungkin ini gula getah. Sedap. Ya, ini adalah gula-gula getah. Mari kita popkannya. Apa yang awak buat? Saya sedang mengukur buih awak. Au, ia sangat kecil. Ayo, ini kelakar. Baiklah, saya akan buat buih paling besar sekarang. 1. Oh ya. Tunggu, apa? Ya, cakap besarlah sebanyak mungkin. Kamu tak boleh buat. Saya akan buat Saya sekarang. hanya perlukan lebih banyak kursi. Baiklah, dan lebih lagi. Saya okey. Begitu sahaja. Masukkan semuanya dalam mulut saya dan kunyah. Tunggu. Apa? Gula-gula getah saya habis? Baiklah. Saya kena mengunyah semuanya dan buat gelembung terbesar. Ayo, apa yang awak buat? Apa? Oh, baiklah. Saya rasa gula-gula getah ini bukan untuk membuat belon. Baiklah, sekarang giliran Mabel. Mari fokus pada itu. Oh, ya. Ini giliran saya. Mari cuba gula-gula getah ini. Ia sangat sedap. Tetapi saya perlu mencuba lebih banyak lagi. Oh, mari lemparkan macam itu. Ia sangat menyeronokkan. Oh, saya sangat sukakannya. Oh, kuning cantik. Dan merah pun. Mari cuba tiup belon. Ups, ia pecah. Tapi ia agak besar. Semuanya melekat pada muka saya. Mibu, awak dapat... Ya, tetapi saya perlu mengembang lebih banyak belon. Selamat tinggal. Lebih banyak gula-gula getah bermaksud gelembung yang lebih besar. Tuangkan saja ke dalam mulut saya. Ayo, Mabel. Wow, adakah anda... Saya rasa saya okey. Tunggu apa? Baiklah, saya ada lagi gula-gula getah. Tunggu apa yang sedang berlaku. Kenapa benda ini ada di kepala saya? Baiklah, Haji, kami akan cuba gula-gula getah anda dan Apa bukannya anda. itu? Kenapa ia... Mie keju ini sangat kecil. Wah, Ashley bernasib baik di sini. Betul tuh. Dan saya sangat gembira tentangnya. Wah, tak percaya betul nasib saya. Adakah dia akan makan mie? Baiklah, Anda mula. Oh, harumnya. Saya akan makan dengan penyepit dengan betul. Tunggu, apa? Kenapa ia tak keluar? Ayo. Oh, apa ini? Saya makan tanpa penyepit. Ini sedap. Perempuan-perempuan. Saya okey. Ya Allah, Oh, Roxy. Tuhan saya. Ini bukan mimpi. Saya dapat bag mie besar. Bertenang. Adakah Aci pada waktu untuk moles pada iso? Sekarang gizi you. Terima kasih. Right. Wah, saya mana sangka ia begitu sedap. Seronok. Sangat sedap. Bagaimana dengan sos tomato? Ya dulu yang saya punya mie punya keju yang hiam. Dan saya tak mau merosakkannya dengan sos tomato. Kenapa? Adakah ia sudah tiada? Siapa seterusnya? Sudah tiba masa saya. Hurai! Ayo, gadis-gadis. Saya mau terus berseronok dengan sos tomato. Tidak seperti Ashley, satu perisa keju tidak cukup bagi saya.
Saya mahu menambah sebanyak mungkin sos tomato ke dalam mie supaya ia menjadi lebih terang dan lebih hebat. Ni saya dua seraka. Asal mengimpi ini. Jangan ngomong-ngomong. Kenapa gara-gara biasa? Ia ada alat yang boleh menggulung mie dengan sangat cepat. Yang penting adalah sempat masukkannya ke dalam mulut saya. Kini tangan kedua akan membantu saya dalam ini. Saya teruja. Oh, nampaknya saya sela-sela trik samakan sepanjang hidup untuk melanjutkan keseronokan sekarang. Sedapnya. Hey, nampaknya Kenny sudah gila. Itu sudah pasti. Oh, sebenarnya cepat. Apa? Tunggu, sis baru saja bertelah. Ini tak mungkin berakhir dengan begitu cepat. Oh, gadis-gadis. Betapa lucunya kamu semua. Maaf, saya terlalu terbawa-bawa. Bukankah ini milik awak? Ya, terima kasih. Saya harap awak tak kisah kalau saya habiskan bahagian saya macam itu. Ya, tiada adab. Apa ini? Brilian mendapat kek yang begitu besar dan saya yang paling kecil. Ini tidak cukup untuk saya. Malah Dina mempunyai kek yang lebih Wah, besar. cantiknya kek ini. Oh, tolonglah. suka warna merah jambu. Dan saya ada kek yang paling besar sekali. Dan ya Tuhan, saya tak pernah makan kek sebesar ini sebelum ini. Dan ia milik saya. Oh, tetapi lihatlah Quentin. Ia sangat kecil. Baiklah, ia sangat kecil. Tapi saya boleh makan dalam satu gigitan. Krim berperisai stroberi. Sedap. Tapi ada lilin di sana. Dan saya boleh buat satu hajat. Saya mahu dapat yang paling besar dan sedap kali ini. Tiup? Oh tidak, kek saya. Oh, kenapa kamu ketawa dengan saya? Malam ini giliran kamu. Oh ya, Quentin. Giliran saya. Tidak, saya tidak akan berkongsi. Dengan awak. Kita buat hajat. Quentin, berhenti. Bar sounds. Saya selalu menang banyak gula-gula dan banyak patung. Begitu tamak. Saya mendapat idea untuk satu gurauan yang menarik. Saya akan letakkan patina mercun sebagai ganti lilin. Mari kita lihat bagaimana ia memadamkan mercun itu. Kenapa tidak berfungsi? Ayuh, tiup. Apa? Apa yang berlaku? Kenapa saya penuh dengan kek? Lihat, itu kelakar. Quentin, kenapa awak buat begitu kepada saya? Kawan, Kek masih sedap. Saya suka. Betapa enaknya. Parkri, Kimberly. Oh ya, Sekarang si Rida saya mau makan kek yang besar dan sedap serta hebat ini. Benar. Tapi saya akan membuat hajat juga. Ya, saya harap ia menjadi kenyataan. Tapi sekarang saya mau makan kek yang sedap ini. Cantik dan hebat. Begitu mudah. Sedap. Oh iya, saya suka potongan pertama ini. Tunggu, apa yang sedang berlaku? Kenapa kek saya mengecil? Hey. Apa yang kamu semua lakukan? Itu kek saya. Ups, Tina, kita telah dilihat. Berhenti. Saya marah dengan awak Baiklah, sekarang. kita tetap akan makan kek itu. Wow, Kate ada 100 keping tembikai, Quentin ada 10 keping tembikai, tetapi Sophie hanya ada 1 keping. Dia nampak sedih. Jadi mari kita mulakan dengan Sophie. Tembikai ini manis tetapi banyak biji. Sangat sedap. Kawan-kawan, saya sudah selesai. Bagaimana dengan senyuman saya? Ia sangat lucu. Sekarang giliran Quentin. Ya, hebat. Saya suka tembikai. Saya ada 10 keping. Would you like for dog, Sophie? You found amazing when and hai boleh makan tembikai tak berhenti. Sebenarnya baik boleh makan dan minum tembikai. Oh, ya itu sangat sedap. Kamu tahu apa? Saya ada idea. Saya akan buat pizza tembikai. Ia cemerlang. Biar saya satukan kepingan, tambah Oreo di atas. Sekarang kita akan letakkan beberapa nuts dan tuangkan semuanya dengan sirap coklat. Ya, ia sudah kelihatan seperti pizza. Hebat! Begitu terang. Sedapnya, Quentin. Pergi dari sini, perempuan. Ini hanya milik saya. Biar saya cuba. Ya, ini sangat lezat. Idea yang hebat yang saya dapat. Saya suka. Kereta api cucu pergi ke bandar Quentin. Oh, ya. Sedap. Sedap, Bari.
waktu berjus dan manis pada masa yang sama. Baiklah, buat saya selesai, Kate. Untuk semua sekarang. Hurai, saya bersama tim depan. Jump. Olapan, aku dapat hanya tarik satu keping. Ayo pada sana coba sekarang. Ayo ada 100 keping tembikai. Ay, waris yung lahat. Wait, si Van sejuzi hada mamay. Sabi ada mesyo. Saya masih mengantar banyak. Dan tembikai ini tidak berkurang banyak. Baiklah, saya perlu memikirkan sesuatu. Betul, saya akan membuat jus tembikai. Baiklah, mari kita masukkan semua kepingan tembikai ke dalam pengisar dan sekarang saya akan campurkan semuanya dengan baik. Oh ya. Baik, Sirinsit ayo buat sebuahnya berderas kelas, bisnis ini diteruskan dengan kepingan tembikai yang lain. Hai tahu kawan-kawan, ini idea yang hebat. Saya boleh membuat tembikai segar daripada keseluruhan kepingan. Lagi all semua aman. Ibu mengambil masa yang lama, tetapi saya agak menyukainya. Ia sangat menyeronokkan. Baiklah, lagi persiapa keping yang terakhir dan kelas saya penuh hebat. Sekarang saya hanya perlukan straw untuk membantu saya minum semuanya. Sangat sedap. Ya. Hancur sangat, rasanya saya sangat kenyang. Oh, kawan-kawan, saya rasa saya akan sakit. Semua biji keluar. Wah, hujan biji. Pegang payung. Saya dengan mamai. Baiklah, ia adalah Coke. Hebat. Kim hanya ada 1 balang. Ia agak sedih. Tetapi Chloe ada 10 balang. Dia sangat gembira. Mereka masih suka Coke. Tetapi Tina memenangi semuanya. Dia ada 100 lapisan cola. Hebat. Mari kita mulakan dengan Kim. Ayo Kim, teruskan dan cuba. Kamu buat dengan cepat. Kamu tak bernasib baik hari ini. Ada idea macam mana nak buka balang dengan cara lain? Oh ya, saya tahu apa yang sedang dilakukan. Saya akan gunakan pensel. Saya perlu gosok penutup Coke untuk masa yang lama dan kemudian balang itu akan terbuka. Lihat. Tiada magic, hanya Hela TikTok. Haha, ia berkesan. Sekarang kita keluarkan straw dan cuba. Wah, ia sedap. Chloe, giliran kamu sekarang. Betulkah? Saya gembira sahaja. Mari buka 1 tin Coke. Wah, baunya sedap. Hebat. Saya memang sangat dahaga. Saya boleh minum semua 10 balang dalam beberapa saat. Awak tahu tak? Saya tahu apa yang saya akan buat. Satu idea terlintas dalam fikiran saya. Buka baki tin cola. Ya, ini hebat. Begitu sahaja. Super. Ia sudah siap. Dan sekarang, kita letakkan penutup botol pada mereka. Saya boleh minum ke semua 4 tin Coke sekaligus. Wah, itu kuat. Chloe, kamu mengagumkan kami. Tetapi sekarang giliran Tina. Mari cuba. Kamu ada sebanyak 100 tin. Bagaimana kamu akan menguruskannya? Terdapat banyak Coke di sini. Mari mula dengan balang yang paling atas. Kita buka. Hebat. Ia sejuk. Oh, gas sedang keluar. Maaf. Oh, tidak mungkin. Merah tu hampir jatuh. Awas. Berlindung. Oh, merah tu runtuh tepat di atas kami. Betul-betul mimpi ngeri. Ada sesuatu yang tak kena dengan mereka. Oh, mereka bergegar. Mereka akan meletup. Oh, liter Coke sedang mencurah keluar. Mereka berselerak ke arah yang berbeza. Gadis-gadis berhati-hati. Mereka boleh terbang tepat ke arah kamu. Tina terjatuh. Semuanya di bawah pieces hingga semuanya berakhir. Oh, tidak mungkin. Balang itu terbang tepat ke arah kita. Oh, adakah itu Chupa Chups? Nate hanya ada 1, tetapi Maggie ada 10 Chupa Chups. Hebat! Berapa banyak yang Vivian ada? Wah, lihat itu. Ada 100 Chupa Chups di sini. Wah, dan bagaimana kamu akan makan semua Chupa Chups itu?
Richard sebenarnya banyak daripada mereka. Saya boleh mengendalikannya. Tetapi kita mulakan dengan Nate. Dia hanya ada satu Chupa Chups. Baiklah, mari kita mulakan. Wah, sedapnya. Saya suka. Tunggu, saya mahu lebih. Dan saya ada idea. Mari letakkan Chupa Chups di antara dua bola seperti ini. Saya buat api. Apa? Tidak. Ia terbakar. Tolong saya. Oh, tidak. Saya membuatnya lebih teruk. Gadis-gadis, tolong saya. Ini dia. Terima kasih, Vivian. Itu jauh lebih baik. Oh, jangan menakutin kami seperti itu lagi. Tolong. Baiklah, sekarang giliran saya. Mari cuba cara baru yang asli, cara Maggie. Hebat kan? Saya ada jari Chupa Chup dan ia lebih mudah untuk menjilatnya begitu. Sedap. Saya boleh cuba semua perisa. Hey Nate, apa yang awak buat? Berhenti. Ayo, saya tidak benarkan. Jauhkan diri. Baiklah, sementara mereka bergaduh, saya boleh cuba Chupa Chups saya. Ia sangat sedap dan saya ada banyak masa di hadapan. Wah, ia menakjubkan. Baiklah, saya ada idea hebat dengan Chupa Chups. Hei, apa yang kamu buat? Itu langsung tidak kelakar. Itu menyakitkan. Apa? Ups. Apa yang ada di kepala saya? Wah, saya ada kepala Chupa Chups. Hebat. Saya rasa